Kalau kamu pakai SPM dan kamu tak nak A, tolong scroll. Alright, kalau kamu masih lagi tengah tengok, bagus. Jom kita buat soalan ni. This one is one important question. It's a bit tricky a bit. Okay, ini soalan tentang jadual berkala. Okay, daripada kata 4 bab 4. So, if you look here, okay, this one dia bagi kita 3 unsur. Dia ada unsur P, unsur Q, unsur R. Dia kata dekat sini unsur P ni dia jenis oksida berasid, unsur Q jenis oksida base, unsur R ni jenis oksida amphoteric. Now, very simple. Base punya oksida ni kamu kena ingat daripada group 1. Hafal terus okay, base oksida from group 1. Acidic oxide ni daripada kumpulan 17 dan amphoteric oxide ni daripada kumpulan 13. Okay, just remember in your syllabus the amphoteric oxide, whenever you see amphoteric oxide, it is always aluminium oxide. Okay, is in from aluminium in group 13. Now bila kita susun, it is group 1, group 13 and group 17 dalam jadual berkala. Bila kita susun group 1, group 13, group 17. Okay, from left to right. Now from left to right, dia punya proton number, okay, proton number dia tengah bertambah. So if you look at the question ni dia menanyakan yang manakah susunan yang betul berdasarkan pertambahan nombor proton. So from left to right, nombor proton tengah bertambah. So group 1 starting Q, lepas tu group 13 R, lepas tu group 17P. So Q, R, P. D option QRP. Very simple. Okay, for those of you yang tengah buat persediaan untuk SPM, preparing for SPM, the journey of SPM ni bukan senang. You cannot start belajar hari ni and then score A esok. It's a long process. Okay, so if you memang ada matlamat nak score A in chemistry SPM, join Star Tutor, follow my class.